Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak review side mirror yang aku pakai dekat zone test 368J aku. Inilah side mirror dia. Dia yang best dia side mirror ni, dia punya ni besi memang keras. Besi Yang ni besi. Ni besi. Bukan besi lah, alloy. Cermin ni plastik lah. Ni boleh adjust. Okey, yang bagusnya dia dapat sekali dengan skru. Penutup ni pun dapat sekali. Cuma penutup ni agak longgar. Ni aku dah lapik dengan getah lah supaya dia fit. Ni pun sama. Skru semua dia bagi. Skru boleh pakai skru asal balik. Dia ada juga bagi skru, tapi ni aku pakai skru asal zone test yang original. Boleh ngam-ngam terus, boleh pasang. Tak masalah. So far bawa tengok belakang pun ngam. Tapi korang kena adjust angle dia ngam-ngam lah. Dapat nampak belakang dengan baik lah. So far puas hati lah. Okay. Ada bahagian tepi. Okay, tak terlalu capang. Lepas tu dia ada macam aerodynamic sikit lah sini. Macam spoiler. Okay. Pandangan daripada depan. Okay. Murah je. Harga bawah RM30 aku dapat. Okay, kalau korang berminat, korang boleh klik di link seperti yang di atas. Ada link aku share di atas ni. Okay guys, Assalamualaikum.